tahu hatimu dipolusi benci, dan kita harus bersama. Hai, saya Azam. Hai, saya Azira. Sekarang kami berada di Dewan Anwar Mahmud, Fakulti Sains dan Teknologi untuk program Patriotisme Kami Sayang UKM. Sempena menyambut Hari Kemerdekaan yang akan berlangsung pada 31 Ogos ini, dan program ini melibatkan semua pemudah cara di UKM dan juga map college. Jom kita satu nama dengan satu suara. Kita serupa walau berbeza, genggam semangat wajah dan langkah bersama dalam mentah padu yang sama. Hari Kemerdekaan Malaysia adalah satu hari yang amat istimewa untuk semua kita warga negara Malaysia. 31 Ogos adalah satu tarikh yang begitu keramat bagi kita menyambut kemerdekaan negara. Kita perlu sayang negara kita perlu cinta negara kita dan sentiasa meletakkan negara kita sebagai satu yang amat utama dalam kehidupan kita. Kita mesti mempunyai sifat sehati dan sejiwa. Tahun ini kita bertemakan sehati sejiwa. Begitulah sebuah negara dapat terus cemerlang dan maju ke hadapan apabila rakyatnya semua sehati dan sejiwa. Saya mengucapkan tahniah kepada semua pelajar-pelajar tahun 1 yang baru mendaftar di UKM. Saudara-saudari adalah warga UKM, warga Berdaulat Amanah Negara. Dan saya berharap kita semua di UKM, terutamanya para mahasiswa UKM, dapat menghargai kemerdekaan yang telah kita capai ini dan mengisi kemerdekaan ini sebaik mungkin dan memastikan negara kita dapat menjadi negara maju pada tahun 2020. Perlu menyedari bahawa tertubuhnya Universiti Kebangsaan ini adalah hasil daripada pencetus idea dan juga daripada pejuang-pejuang. What is Merdeka or independent really mean to you? Personally, as a Sabahan Malaysian, what Merdeka really means to me is knowing that we are free to pave roads for ourselves, making choices, taking advantage of opportunities around us. Studying in Semenanjung, Malaysia has made me a minority in race. Well, but because of my mindset to be different than the others and the independency that I have in me had made me a leader in a majority. Can you give your opinion about integrity in our country? For me, now our integrity is still in the middle of the level of middle. So I hope that in the future we can have harmonies in our country, like people caring about people. My hope for as we step into another year of independence is that we promote togetherness among people. Tokoh yang saya begitu hargai dan juga yang begitu ataupun menjadi titik tolak kepada saya mengikuti jejaknya adalah Tun M.